Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar sahabat sekalian? Alhamdulillah. Semoga kita semua sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat perindu syurga sekalian, bila sebut je tentang rindukan Rasulullah, terus terlintas dalam fikiran saya dan kisah baginda memperjuangkan Islam. Kerana baginda, kita kenal Allah. Kerana baginda, kita kenal Islam. Dan kerana Islam, asas karamah insaniyah. Rasulullah pernah bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajil bait, wa sawmi Ramadan. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah serta berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat, hadis ini menjelaskan bahawa Islam umpama membina sebuah bangunan. Ya, rukun-rukun yang saya sebutkan tadi ialah tiang serinya. Jika tiangnya pun bergoyang, mana nak kukuh rumahnya kan? Begitu juga dengan Islam dalam diri kita sahabat. Pertama, syahadah yang diibaratkan sebagai tapak kepada sesebuah binaan. Sahabat, syahadah ni ialah keyakinan kita yang mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ia ibarat kita sign up jadi hamba Allah yang taat. Yang kedua, solat itu tiang agama. Ya, solat diibaratkan sebagai tiang di dalam sebuah binaan. Ianya hubungan langsung kita dengan Sang Pencipta. Sahabat, solat ni bukan sahaja melatih kita berdisiplin, bukan sahaja melatih kita menjaga masa, tetapi juga menjauhkan kita dari perkara yang keji dan mungkar. Bukankah itu satu kebaikan? Bukankah itu satu kemuliaan? Kita terhindar daripada keburukan. Yang ketiga, zakat yang diumpamakan sebagai dinding-dinding. Zakat ni membersihkan harta, membersihkan jiwa serta kita dapat membantu orang yang lebih memerlukan. Sahabat, bila kita saling membantu ni, rasa persaudaraan tu kuat sekaligus mengelakkan konflik sosial. Yang keempat, puasa yang diibaratkan sebagai atap. Mengapa? Atap melindungi kita daripada ancaman luar. Puasa melindungi kita dari hawa nafsu yang liar. Puasa bukan sahaja menahan lapar dan dahaga, tapi juga menjadikan kita lebih menghayati apa yang orang susah lalui setiap hari. Dan yang terakhir sahabat, haji yang diibaratkan sebagai pendawaian. Ya, haji ni merupakan saluran yang paling penting yang menyalurkan keberkatan dan rahmat Allah. Haji juga menjadikan seluruh sistem ibadah kita berjalan dengan lebih lancar. Jadi sahabat, nampak tak kat sini? Kelima-lima rukun ni bukan sahaja amalan yang baik, tetapi juga mendidik kita menjadi orang yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat, ingat tak kisah Bilal bin Rabah? Ya, seorang bekas hamba yang berkulit hitam. Tapi di dalam Islam sahabat, darjatnya diangkat tinggi. Beliau bukan calon-calon sahabat. Suaranya merdu mengalunkan azan memanggil umat Islam. Jadi inilah bukti yang Islam tidak pandang rupa mahupun pangkat kita. Apa yang Islam pandang? Apa yang Allah pandang? Ketakwaan kita sahabat. Tapi bila kita tengok pada hari ini, ramai di antara kita yang dihukum. Dunia menghukum kita berdasarkan rupa paras kita, berdasarkan kedudukan, pangkat kita. Sampai kan
kita rasa rendah diri. Sampai kan kita rasa tak dihargai. Tapi Allah pernah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi sahabat, apa lagi yang kita nak risau? Kenapa masih lagi nak rasa rendah diri? Sedangkan Allah dah bagi kemuliaan kepada kita. Allah dah bagi karamah kepada kita. Jadi sahabat, hidup ni sangat singkat. Jadilah Muslim yang sebenar, amalkan ajaran Islam dengan penuh ikhlas. InsyaAllah, karamah insaniah akan terpancar dalam diri kita. Sahabat, ingatlah satu kata-kata ni. Mulia bukan kerana rupa, tetapi mulia kerana Islam di jiwa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.